Orang Ipoh yang mencari rumah banglo, aku dah jumpa dah. Rumah banglo paling mampu milik dekat Ipoh. Rumah banglo dekat belakang ni, harga dia bukan RM600,000, bukan RM500,000. Banglo dekat belakang ni, harga dia serendah RM400,000 sahaja. Lokasi dia, 5 minit je nak ke Aeon Station 18. Jom aku review. Ya, betul guys. Kalau korang tengok rumah ni memang belum siap lagi. Tapi rumah ni akan disiapkan siap dapat CCC. Korang takkan dapat rumah yang macam ni lah. Korang dapat rumah yang memang dah siap. Korang tengok kawasan rumah ni memang facing open. Sekeliling ni memang ramai orang buat banglo guys. Okey, kat mana lokasi rumah ni? Lokasi rumah ni dekat Taman Pinji Mewah. Orang-orang Pekalan, Station 18, confirm tahu kat mana lokasi rumah ni. 5 minit je nak ke Aeon Station 18 guys. Nak ke masjid, nak ke sekolah rendah, menengah, semua tu bawah 200 meter je. Lokasi memang strategik. Jom guys. Okay, ini adalah banglo dia. Sengaja saya shoot awal untuk korang tengok dan book awal, okay? So, rumah ni bila dah siap, harga dia memang sangat-sangat berbaloi. Korang boleh pergi survey mana-mana banglo dekat area Ipoh ni. Semuanya harga 600 ke atas. Tapi yang ini owner nak jual 400,000 saja. Keluasan tanah dia 50 kaki lebar, panjang dia 80 kaki panjang. Memang saiz banglo. Dan ni nanti akan ada pagar lah. Kau tengok sekarang ni majlis punya spek baru, kena ada rumah tong sampah kat sini. Jom kita masuk dalam. Yang ini bukan saja 2 biji, 3 biji kereta, 2 motor RZ pun boleh muat lagi guys. Tak ada masalah. Tengok design dia sekarang tak siap lagi, memang nampak macam barai sikit. Tapi once dah siap, korang mesti akan tertarik. Okey, kau tengok sini dah siap ada wiring untuk auto gate. Okey, untuk build up rumah ni, keluasan dia 30 kaki lebar, panjang dia 50 kaki panjang. Memang sangat-sangat luas. Ada tanah ekstra 10 kaki kiri dan juga kanan rumah. Okey, kiri kanan pun ada tanah, belakang pun ada 10 kaki. Nama pun banglo guys. Jom kita masuk dalam rumah ni. Okey. So, masih lagi tengah progress, kau tengok Yang ini dia punya ruang tamu guys. Memang sangat-sangat luas. Okey. Ini kalau letak TV, pasang furniture punya satu sofa L shape, satu set, memang banyak ruang lagi. Dan korang boleh tengok tepi ni, ini nanti akan buat sliding door lah. Ini dia punya tingkap. Dan yang bestnya rumah ni, owner design dia punya layout. Dekat sini dia punya kawasan dry kitchen. Okey, dining area dia. Boleh letak meja makan kat sini. Dan jom masuk sini. Owner design khas rumah ni, ini adalah dia punya dapur. Okey, dia punya dapur nanti akan buat tabletop lah kat sini. Okey, ini pasang serinki, boleh pasang peti ais. Ada ruang untuk exhaust fan. Ini boleh ada pintu lagi kalau masak. Okey. Dan lagi cantik kalau korang tambah sliding door kat sini, tak adalah ruang tamu ni berbau. Okey, jom. So, rumah ni total ada 4 bilik tidur, 1 bilik aktiviti dan 3 bilik air. Jom kita masuk dalam. Ini bilik tidur yang pertama. Kau tengok bilik tidur dia lebar. Okey, dia lebar. Kalau letak satu queen bed, letak satu almari, still ada banyak ruang lagi dan ada tingkap guys. Ada pengudaraan. Dan rumah ni owner buat khas batu bata, menggunakan batu bata merah. So, tahan panas dan juga berkualiti. Jom kita tengok. Ini bilik tidur yang kedua guys. Bilik tidur kedua. Okey, memang besar. Letak satu queen bed, letak satu almari, still ada banyak ruang lagi dan ada tingkap. Okey, lokasi rumah memang strategik. Kenapa saya cakap strategik? Sebab dekat dengan pasaraya, Aeon Mall, Lotus, sekolah bawah 200 meter sahaja. Nak ke hospital pun dalam 10 km sahaja. Ini dia punya tandas. Okey. Dan ini bilik tidur yang ketiga. Okey, bilik tidur ketiga ni special sikit. Kenapa dia special? Sebab dia ada tandas dekat belakang. Ini bilik perempuan sesuai lah. Bilik anak perempuan sesuai. Okey, jom kita tengok. So, rumah ni nanti once dah siap boleh apply full loan. Okey, apply full loan. Harga dia 400,000 sahaja.
Kalau apply full loan, anggaran bulanan serendah 1,900 ke 2,000 sahaja. Rumah banglo dekat Ipoh memang sangat-sangat mampu milik. Okey, kau tengok order design rumah ni, master bedroom dekat belakang. So memang bagus. Jom kita masuk master bedroom dia. Memang sangat-sangat luas. Okey, sekarang ni pekerja lah duduk sini untuk bina-bina rumah ni kan. Okey, so ni kalau letak queen bed, kau tengok letak queen bed pun still ada banyak ruang lagi. Okey, letak king bed, letak almari, letak meja solek, letak peti ais pun boleh muat lagi. Dan akan ada khas master bathroom. Memang sangat-sangat luas lah untuk master bathroom. Okey, dan dekat belakang ni ada khas satu bilik utility lah. Okey, untuk store ke apa ke. Dan belakang ni pun ada khas untuk korang buat ruang laundry. Letak mesin basuh dekat sini, soket, pipe air, lubang ke septic tank pun dah lengkap. Okey, dan jom kita tengok ruang belakang ni ada lebih kurang dalam 10 kaki lebar, 10 kaki panjang guys. Okey, korang tengok guys, memang sebelum ni pakai bata merah lah. Okey, dan korang tengok dekat keliling ni memang mostly buat rumah banglo dekat keliling ni. Dan belakang ni ada taman perumahan dan tempat ni memang matang guys. Okey, siapa cepat dia akan dapat rumah ni harga 400,000 sahaja. Boleh nego lagi, tak ada masalah. 400,000 sahaja dapat rumah banglo besar. Rumah banglo besar dekat Ipoh. Memang sangat-sangat jackpot. Kepada korang yang betul-betul berminat dengan rumah banglo dekat belakang ni, kali kat bio saya akan bantu semak kelayakan anda dan proses booking rumah ini. Guys, rumah dah nak siap dah guys. Tak lama lagi nak siap dah. Better grab peluang ni secepat mungkin. So, tunggu apa lagi? Tekan link kat bio sekarang.